Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan hari ini saya juga sahabat saya Cik Wan akan kita akan discuss pasal gerakan-gerakan buah pukul sikit untuk diamalkan oleh semua orang lah. Terbukalah kepada siapa-siapa. Even makcik pun boleh, atuk boleh, pakcik boleh, adik boleh, kakak boleh. Tapi ikutlah kalau musuh tu besar mana. Kalau besar sangat, kita tak boleh nak lawan. Jadi lari je lah, tak payah nak lawan dengan musuh kita tu yang besar tu. Ataupun musuh tak ada senjata. Kalau kita tak ada senjata, janganlah masuk di ruangan dia. Bahaya. Jadi elakkan diri daripada keadaan yang bahaya. Okey, kita akan buat sikit gerakan-gerakan basic buah pukul ataupun gerakan tepih menepih lah. Alright, pertama sekali kalau kita dapat musuh yang dia maklum dia dekat kan, dia pegang, dia nak pukul kan, pukul. Kalau kita tak elak kita akan pasti kena muka. Okey. Tapi cuba hidupkan tangan dengan menepis. Okey. So kita buat tepisan dalam. Okey. Biasanya sikit. Okey. Ini saja. Biasa dia pukul tepisan dalam. Kenapa? Sebab dia lebih membuka. Kalau kita buat tepisan luar, dia akan masuk siku. Jadi kita akan buat tepisan dalam keluar. Okey. Disusuli dengan kedua, baru masuk. Okey. Saya masuk sini. Okey. Sekali lagi. Tengok. Pegang. Hop. Pam. Okey, sekali lagi. Pegang 1, 2, 3. Okey. Sini. Okey, dia pegang tadi 1, 2, 3. Masuk ke leher dia. Okey, sekali lagi. Pegang. Pam tu. Okey. Jadi pegang pam. Okey. Pam. So gerakannya 1, 2, 3. So dia pegang sini 1, 2, 3. Jangan fokus yang dia pegang. Jangan fokus yang ni. Fokus yang nak masuk ni. Sebab yang pegang ni kita boleh anytime nanti kita boleh buat. Okey, kalau dia nak pukul lah. Kalau tak sempat kita nak elak kan. Kalau pukul tak sempat nak elak. Boom. Ini. Jadi kita kena harus mengikut dia pukulan. Kalau dia tumbuk, mesti ke belakang ataupun ke tepi. Pukul sini, mesti ke sana kan. Jadi kita akan ikutkan dia punya alunan arah serangan. Okey, contoh pegang. Okay, bila dia pukul kan, kena pukul dengan pukul. Terus follow dengan badan dan tangan. Masuk sini. Walaupun nak kena. Okey, sok. Tu. Masuk sini. Bila masuk sini, dia akan fokus kat sini. Otak dia akan fokus kat tangan ni. Baru kita masuk belah sini. Sini pegang. Sini masuk Masuk. Sini. Ya, sekali lagi. Masuk, pukul. Boom. Sini. Ikut sini. Masuk sini. Okey. Tapi masa aku pukul tu, biasanya kalau orang yang tahan pukul lah. Okey, kalau tak tahan pukul, ada lagi variasi yang lain. Okey. Ya. Pukul. Masuk sana. Tukar. Okey. Masuk, pukul, boom. Tukar sini. Kita tolak, masuk sini. Faham? Jadi variasi dalam keadaan yang sama, keadaan kondisi yang sama. Sini. Dia pegang, dia pukul. Cuma variasi kita menjawab tu macam mana. Kita menjawab dalam pelbagai variasi. Macam variasi pertama saya tunjuk tadi
Variasi pertama, tepis luar, masuk dalam. Okey. Variasi yang kedua, tertumbuk, boom, ikut. 3, 2 kan. Variasi yang ketiga, menjawab melalui tumbukan dia. So sini. So tu. Okey. Jadi ada banyak jawapan daripada satu soalan. Ini kita panggil soal jawab. Soal jawab. Jadi dalam soal jawab adalah berkaitan dengan apa yang kita nak jawab kepada serangan tersebut. Faham? Okey. Okey, itu saja kita sudahi dengan selamat beramal dan juga terima kasih kerana menonton Epika Channel.